Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike, salam sejahtera, salam satu hobi, geng. Alhamdulillah, hari ini 7 hari bulan 6 saya berada di rakit Yoyo A Sungai Layang. So hari ini bawa satu family lah, beraya dekat atas rakit. Hari ini baru nak nyorong besar lah. Daripada kecil semalam, hari ini dia baru start nak nyorong besar. So target hari ini macam biasa lah, saya nak cari siakap dan Hafiz pula nak cari tamuk belanak. Selain dia itu spesies bottom macam jenahak ke apa ke, kalau ada alhamdulillah. So target tu lah. Sekarang dah pukul 2 lebih lah, 2:10. So kita orang naik tadi pukul 10 lebih, 10:30 macam tu. Alhamdulillah dah berjaya pun menaikkan seekor siakap bagong, 5.1 kilo. Nanti tengok. Okey, sekarang ni agak senyap. So apa-apa nanti kita tengok. Saya update lagi kalau ada strike yang padu-padu. Stay tune. Cầm je lah. Ni masih sempit sikit. Apa tu? Api dia pakai ni. Sikit terus au. Ini biasa. Kena paling besar pun 5 kilo. Tak pasal ni tempat ni. Aku kalau goto-goto sama ketung tajam. Paling kuat rumah. Penat aku. So Mana phone iPhone ayah habis. kalau sama pada berenang. Lebih sekali itu 10 ikut. 10 kilo ni. Oh. Alhamdulillah. Apa banyak besar. Alhamdulillah rezeki. Berapa ni? Dalam 2 kilo ada tu. Ke 5 Okey guys, baru naik. Kita timbang berapa? Anggaran 5 kilo. Okey, lepas. Biar dia pusing, Dah stop belum? Dah stop. 5.105, 5 kilo 100. Mantap, baru naik. Okey. Mantap. Okey guys, update status. Kan update terkini. Update terkini sekarang dah pukul 6.40 petang. Tak ada ikan yang padu-padu. Just dapat ikan talang lah, ikan talang 3 ekor. Tu je. So kita teruskan mencuba. Sama ada dapat lagi kita tengok malam ni siakap ke tamuk ke. Kalau ada stay tune. Ada. Lompang kerapu. Lompang kerapu.
Apa main mana? Apa? Okay guys, sekarang dah pukul 3 petang. 3 petang, lepas tu ikan yang padu-padu tak ada makan. Anak-anak ikan je lah. Sekejap lagi kita kemas-kemas. Lepas tu kita tunjuk hasil lah. Stay tune lah, tengok hasil. Apa hasil yang kami dapatkan hari ni di rakit Yoyo Teh. Hari ni 8 hari bulan 8 hari bulan 6. So tunggu kejap lagi, stay tune. Kita sambung lagi. Sibuk je, nampak? Okay guys, sekarang dah pukul berapa? Pukul 4.35 petang. So dah stop lah. Apa ni untuk lompat ni. So kita tengok hasil dia lah. Hasil untuk trip kali ni daripada semalam 7 hari bulan sampai hari ni lah 8 hari bulan 6. So kita tengok hasil. Okey, inilah hasil malam. Inilah talang. Talang ada 3 ekor. Kitang 2 ekor. Baby tanda. Lain tu tamban lah. Tamban dengan beranak. Beranak ada 4 ekor dek. Baru 4 ekor 4 ekor gitu. 4 Ya, ekor. 6 ekor. 6 ekor. Beranak ada 6 ekor. Itu je lah yang dapat dari malam kan. Oi, apa yang dapat? Oh, ada lagi seekor lah. Hidup lagi ke. Okey, ini siakap semalam tengah hari dapat 5.1 kilo lah. 5 kilo lah kan, tolak ni gari apa semua 5 kilo lah lebih kurang. Hari ni dengan Hafiz dengan Hafiz and family, dengan family. So itulah dia hasil yang berjaya kami daratkan untuk trip kali ni. So untuk korang yang dah menonton Zokaung Fishing, terima kasih kerana support YouTube kita orang. InsyaAllah next time kalau ada lagi kita cari konten lagi. Tak tahu kat mana lah, maybe mungkin lagi rakit gani lagi lah. Sebab memang saya kalau mancing nak cari siakap ni, Hafiz pula nak cari tamuk. Hari ni tamuk munculkan diri tapi dia tak nak buka mulut. Itulah dapat beranak je. So yang dah menonton tu, terima kasih yang menyokong dan teruskanlah support kami anak beranak ni. Semoga lepas ni ada lagi konten-konten yang menarik yang akan kami sajikan untuk korang semua. So itu saja untuk kali ini. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua dan semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dia tak berhenti melompat-lompat. Tak lari. Dia tahu lepas ni tak jumpa air. Okey, bye. Sekian.